Azuri, saya nak tanya lah, macam mana boleh sentiasa nampak semangat? Tak, saya rasa waktu saya daripada first dengar lagu yang saya ingat saya lah, yang kau mawarku. Itu sampai sekarang tu. Azuri macam tak berubah lah. Oh ya ke? Ada petua ke, ada apa-apa ke? Tips sentiasa nampak muda? Alhamdulillah. Ini semua Allah yang kurniakan. Allah yang bagi saya kesihatan yang baik. Saya rasa apapun yang kita lakukan, kita kena selalu positif. Okay. Sebab positif tu, dia punya impact kepada minda, kepada diri kita, kepada kesihatan kita sangat besar. Maklumlah, menjadi artis ni, menjadi selebriti ataupun public figure, kita akan memang terdedah dengan macam-macam godaan, cubaan dan juga cabaran. Okay? So kalau saya nak fikir banyak masalah ataupun komen-komen yang tidak membina, sebanyak dia mengganggu kita punya minda kan. Emosi. So cara yang lebih baik adalah sentiasa kekal positif. Bila kita positif je, apa yang kita fikir, apa yang kita buat pun akan jadi positif. Okey, tips baik, dia. baik. Tips Positif yang bagus tu. positif. Sentiasa positif. Senyum je selalu. Tips dia senyum Tok T Asyik awet muda. Senyum je. Selain daripada produk saya lah. Jangan kata promote pula. Betul, produk betul, saya. betul. View Essence, View Nest. Banyak ni Datuk. Banyak produk yang dihasilkan. Alhamdulillah, saya bersyukur sebab saya membesar dari segi kerjaya nyanyian dan juga perniagaan saya seiring. Jadi apa yang saya amalkan, apa yang saya pakai, saya makan, saya terjemahkan dengan produk-produk saya supaya peminat boleh ikut sama.